Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang dikasihi dilindungi. Semoga dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezeki. Amin amin rabbal alamin. Petang ni saya cuba nak kongsikan lah. Kebun Haji Halim lagi lah kan. Alhamdulillah syukur di awal tahun baru koko ni menjadi kawan. Alhamdulillah syukur. Subhanallah, ni semua rezeki Tuhan kan. Atas berkat doa kawan-kawan. Kawan-kawan bagi semangat kat saya kan. Terus saya cakap pokok kelor ni kalau dia berbuah dia menjadi lebih daripada 80-60 pun lebih. Banyak kawan tengok atas-atas. Mana? Semua kokok kan. Kat batang ni lagi. Ni saya paling suka kokok ni kawan. Ini ada nama dia ni. Dia merah licin tu. Ni ujung-ujung lah. Ni kita dah sepadan. Ni sepadan kokok kebun bapak saya, kelapa sawit. Ni kokok merah ni pun cantik juga ni. Alhamdulillah kawan. Jadi rumput pun banyak dah mati, dah racun kan. Alhamdulillah syukur. Rezeki tahun baru. Atas berkat semangat kawan-kawan bagi semangat kat saya kan. Alhamdulillah syukur. Terima kasih. Doa kan. Terus bersemangat apa semua. Alhamdulillah. Kebun saya daripada sepadan kelapa sawit ni kan sampai ujung sana. Tu, ujung tu rumah saya. Ni ke sepadan penghabisan ni. Ni. Sepadan kebun wayah saya. Sebelahnya kelapa sawit. Sampai ujung sana pun kelapa sawit juga. Sepanjang jalan tu. Ni kan, ujung tu rumah saya. Alhamdulillah, rezeki tahun 2006 kan. Kokonya semakin menjadi. Alhamdulillah syukur. Banyak tak bungkus kawan. Alhamdulillah syukur. Rumput pun banyak yang mati. Ini pun ada berbungkus separuh. Semua kan. Kadang ujung ni kita tak dapat buat kawan. Tu. Rumput pun banyak yang dah mati. Ni. Semua saya bungkus. Apa kan? Sepanjang ni lah. Ujung tu rumah saya. Ni pun. Ni besar-besar ni. Saya suka koko ni. Dia kulit nipis. Tapi ni tak apa banyak dia besar. Tapi besar-besar buah dia ni kawan. Saya suka betul koko ni. Dia kulit nipis. Banyak. Buah dia besar. Ni buah dia. Jenis buah je macam ni kan. Ni. Ni buah besar tu. Kulit dia nipis. Sampai sarung pun tak muat. Tu. Ada nama kelurnya kan. Tapi dia banyak gitu-gitulah. Tapi alhamdulillah syukurlah. Tahun ni memang menjadi betul lah buah kokonya. Alhamdulillah syukur. Syukur. Tu semua. Rumput pun banyak yang mati. Tu semua tu lah. Ni semua. Alhamdulillah syukur menjadi. Wah, rumput banyak dah mati. Racun hari tu kan. Mati semua. Terang. Ni boleh lepas brownie kawan. Dia pun nak keluar kan. Kita terangkan sikit kan. Buah dia pun dah nak keluar balik. Wah, dah terang, dah racun semua. Alhamdulillah syukur. Syukur alhamdulillah rezeki masih ni. Syukur. Rezeki di awal tahun baru kan. Alhamdulillah tahun ni masa macam menjadi. Banyak sikit lah. Sebelum ni menjadi juga banyak. Tapi kali ni alhamdulillah syukurlah atas berkat doa, sokongan daripada sahabat-sahabat kan. Racun hari tu kan mati. Alhamdulillah syukur. Kan nampak terang. Itu belakang semak tu kan. Tak boleh buat apa tu. Nak kena operasi juga tu. Ni dia baru nak keluar buah kan. Kita dah bersih-bersihkan sikit kan. Ni belum bungkus lagi. Tak ada nak buat lagi. Patut bawahnya kena bersihkan juga tu kawan. Alhamdulillah syukur. Ni lagi pun tak dapat nak bungkus lagi. Allah. Alhamdulillah ya Allah syukur. Subhanallah. Aduh. Ni licin. Ni pun ni tahun lepas dia tak banyak buah kawan. Dia sakit. Saya rawat kan. Tengok. Saya pulihkan alhamdulillah dia keluar lagi balik. Alhamdulillah syukur. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Banyak lagi nak kena bersihkan tu kawan. Itu pun yang renggang-renggang tu kan. Sebenarnya pokoknya ada yang mati tu. Tu ada yang mati. Kan jarang-jarang tu dia mati sebab kerana terendam. Sini kawasan banjir ni. Ni kalau banjir teruk ni 2-3-4 hari baru kering. Tu yang kerana pokoknya ada mati tu kan. Tu yang nampak renggang tu. Yang kena sulam lah. Inilah kebun Haji Halim. Rumput pun dah mati semua. Ni yang ujung sekali. Sepadan kelapa sawit. Sampai ke ujung sana. Seujung-ujung tu. Itu rumah saya lah. Okay, sahabat sampai situ je saya nak kongsikan perkembangan di kebun koko Haji Halim. Rumput pun dah mati apa semua. Okay lah. Dengan sokongan sahabat-sahabat semua kan. Dengan sokongan doa sahabat-sahabat bagi saya semangat terus
Terus dan terus maju jaya. Ni pun sedap juga koko ni. Koko ni ini tupai suka makan ni, manis. Alhamdulillah. Itu yang renggang tu mati tu kawan, terendam air kan. Alhamdulillah syukur, rumput banyak dah mati lah. Alhamdulillah syukur. Rezeki di tahun 2006 di kebun koko Haji Alim. Alhamdulillah syukur. Okeylah sahabat. Sampai situ je lah ya. Hari pun dah nak petang. Hari pun dah nak malam dah. Kita dapat tang ni je lah kan. Tang ni je lah kita dapat kan. Balik kerja apa semua kan. Mana yang dah support saya, yang dah sokong saya, yang mendoakan saya banyak-banyak terima kasih. Saya pun mendoakan anda semua. Semoga dimulakan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin.